Macam mana nak pecahkan batu karang dalam buah pinggang? Saya akan share apa produk yang sangat bagus dan testimoni pelanggan yang doktor discharge dia disebabkan masalah batu karang dalam buah pinggang dia dah tak ada. Jadi kalau anda first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. So, apakah 6 punca batu karang, terjadinya batu karang dalam buah pinggang? Jadi lepas tu saya akan share apa nak makan dan lepas tu saya akan share testimoninya. Dan kalau nak dapatkan produk dan teknik pengambilan yang berkesan sebagaimana testimoni yang saya akan kongsi nanti, boleh hubungi saya di link yang saya sediakan di bahagian description ataupun di bahagian skrin ni. Baik, pertama kekurangan air lah, selalu dehidrasi, jadi kencing, jadi pekat, jadi senang terbentuk kristal. Kedua, pemakanan yang tinggi oksalat. Oksalat ni bahan-bahan yang kalau oksalat dia tinggi, batu karang mudah jadi. Contohnya macam bayam, teh, coklat, kacang kan. So, dan ketiga ialah kuat makan garam. Garam dan juga protein haiwan yang berlebihan. Oh, sedap makan steak, sedap makan itu ini kan. Jadi kalsium tinggi dan asid urik pun jadi tinggi sebab salah satu bahan yang membentuk adalah asid urik. Lepas tu kurang magnesium dan sitrat. Sitrat menyebabkan iron kalsium tu boleh jadi batu karang. Kelima ialah sejarah keluarga. Siapa yang memang mak ayah ada masalah batu karang, so anak mudah kena. Dan keenam ialah masalah metabolik. Maksudnya dibagi tahu seperti masalah hyperparathyroidism, masalah yang berkaitan tentang metabolik lah. Okey, baik. Jadi saya nak share tentang apakah yang anda boleh ambil untuk masalah batu karang ni nak selesaikan. Pertama boleh ambil minyak ikan. Minyak ikan sebab dia sifat dia anti radang dan dibantu kurangkan radang di bahagian selalu kencing. Disebabkan jadi bila batu karang tu kan jadi radang sakit lah kan. Jadi dibantu juga untuk aliran darah yang lancar ke buah pinggang untuk bantu nak pulih. Bantu nak buang batu karang tu. Kemudian yang kedua ialah B-complex. B-complex ni dia ada B6, dia ada basic dalam dia yang bantu kurangkan penghasilan oksalat tu. Oksalat tu saya beritahu kalau tinggi dia jadi batu karang. Jadi B-complex bantu kurangkan. Jadi dikurangkan risiko lah. Ketiga ialah kalsium dan magnesium. Ingat tadi kurang magnesium. Kurang magnesium masalah juga. Jadi kalau dicek ikut kajian, orang yang ada kurang kalsium, kita manusia kat Malaysia ni, rakyat Malaysia ni, kita kurang minum susu, kan? Dan sumber kalsium kita terhad. So jadi bila kalsium kurang, dia boleh jadi batu karang. Kalsium lebih sangat pun tak boleh juga. Jadi kena ambil ikut dos yang saya akan bagilah. So magnesium pun sama. Jadi bila kalsium tu seimbang dan kalsium tu pun ada magnesium sekali, dia akan kurangkan risiko berlakunya kristal. Kristal batu karang tu. Magnesium tu dia akan bantu cegah daripada kristal batu karang. Okey, yang keempat apa dia? Alfalfa. Alfalfa ni sejenis herba. Raja herba dibantu untuk kencing yang lawas. Bila kita kencing, bantu tingkatkan kekerapan kencing, dia bantu untuk cuci buah pinggang. Fungsi dia. Dan dia ada banyaklah mineral. Alfalfa ni banyak mineral yang tak ada pada herba lain sebab akar dia menjalan 6 meter ke bawah tanah dan galian-galian yang ada dalam dia sangat bagus untuk kesihatan buah pinggang. Dan yang kelima apa dia? Kelima tak lain tak bukanlah, saya mesti cadangkan juga polyphenol blend. Polyphenol blend ni sejenis antioksidan daripada buah beri dan dia bantu untuk kadar baiki sel dia tinggi. Dia ada kadar baiki sel tinggi. So batu karang dia akan rosakkan kita punya sel dan dia akan bantu untuk betulkan balik kerosakan sel tu. Bagi tenaga pada sel dan dia pun adalah antioksidan yang mana dia akan pecahkan, hancurkan, buang benda-benda yang abnormal dalam buah pinggang kita. Iaitu apa? Batu karang lah. Batu karang. Jadi, apa yang saya boleh bagi tahu adalah satu testimoni yang terbaru daripada pengguna saya iaitu Cik Zama. Cik Zama ni tak duduk jauh lah daripada saya. Dia bagi tahu dalam keadaan dia ambil rawatan doktor, okay, kalau you dalam rawatan doktor, teruskan rawatan doktor tapi kita kena cuba something dari sudut pemakanan yang bantu buang benda tu dan dalam masa 2 bulan dimakan produk-produk yang saya bagi tahu ni dan doktor terkejut. Doktor bagi tahu
awak dah discharge daripada ni, awak tak payah datang lah untuk follow up sebab batu karang tu dah tak ada. Jadi oleh sebab fungsi-fungsi yang menyokong kepada mencairkan, menghilangkan batu karang ni, Cik Zama berjaya. Alhamdulillah. Okay, jadi anda boleh tengok video-video saya lain. Ada saya bagi tahu tentang contoh testimoni Cik Zama ni. Jadi nak dapatkan, simple saja klik link yang saya sediakan di bahagian description ataupun hubungi nombor yang tertera di skrin.